Okay guys, sorry sebab tadi kita kalau nak check out, so kita agak rushing sikit. So aku nak tunjuk sebenarnya sekarang ni Nish berada di Macau. Nish ada apa nama tu, visit Macau. So kita nak tengok lah apa yang ada dekat tempat yang Nish duduk ni. Nish duduk dekat sini, Andas Hotel. Alhamdulillah guys, dah sampai. Okay, bag-bag semua dah letak. Nak tengok kecantikan hotel ni. Kita duduk kat Andas, Andas Macau. So saya bersama dengan Abang Adi. Abang Adi pun tengah menge-shoot. So konten-konten kereta tengah bekerja. Okay, sampai-sampai terus tak ada tidur lagi dia pun tengah. Kita sama-sama ni lah, shoot lah. Okay, so kat sini macam-macam. Siap ada pantry, ada mesin kopi, tapi dia pakai part kopi je, macam ni je. Oh, semua ni dia beri. Ada kuih-kuih. Lepas ada apa lagi bawah ni? Okay, mabuk ni tak boleh. Tapi dia boleh, susu dia boleh guys. Kita ada susu, yang penting ada susu. Okay. Tapi memang yang ni aku masuk tadi aku tak boleh belah. Siap ada ni abang, speaker bang, brand Robert. Gila duk. Tak. Welcome. Siap ada makanan, ada buah. Okay. Parti tidur, katil ada 2. Lepas tu ada MagSafe. Lepas tu ada Type C. Lepas tu ada USB, susah senang. Nak charge mic senang, nak charge apa semua senang. Okay. View dia sumpah lawa. Cuma dalam kamera tak pernah nampak sangat. Nampak tak ada lampu-lampu tu? Dah macam kat Bandar Iley ni, lampu-lampu ni. Nampak tu? Okay guys, morning. So sekarang day 2 kita dekat Kota Cotai, iaitu Macau. Sekarang ni dah pukul 8.26 pagi bersamaan 11 Jun. So aku nak kena siap sebab kita ada macam-macam agenda yang lagi gempak lagi hari ni. Okay, so sekejap lagi kita nak pergi breakfast dulu. Kita mulakan dengan nak pergi breakfast. So sekarang aku kena siap-siap lah. Okay, korang tengok je lah aku siap-siap. Okay. Okay, so tadi aku dah siap-siap. Sekarang aku nak pergi apa? Pergi makan. Nak pergi breakfast lah. So sekarang ni kita dengan Pak Adi. Dia punya resepsi ni sudah lawa. Baju ni baju siapa pun tak tahu. Lawa duk. Letak dekat dalam ni. Breakfast dia memang sangat-sangat lawa guys. Dengan ada barang-barang ni tak nampak lah sebab lighting tengah ni. Wow, superb guys, serius gila lah. So sekarang ni dah pukul, nak dekat pukul 9 dah aku rasa. So kita kenalah makan dahulu. Okay, before kita nak start the next agenda ataupun jadual kita. Okay, so jom kita tengok apa yang ada kat sana. Ini namanya Andas Kitchen. Wow, so many food. It's very Danish. Dah nama aku. Nama aku juga ni dia letak ni tu. Nampak sangat Danish ni hebat. Nampak tak? Sampai ke Macau pun ada orang letak nama aku. So aku tengah lapar sekarang ni. And then sebenarnya aku kena berhati-hati dalam vlogging aku ni. Tak boleh nampak orang-orang di sekeliling sini sebab terlalu ramai orang VIP dekat sini. Itu yang diberitahu lah daripada Akak Fans, manager saya. Wow, kita punya thank you. Kita punya view pada hari ni, view kita, view kota. Wow. So sekarang kita lagi ambil nasi dahulu, ambil makanan dahulu. Okay, let's go.
So seronoknya pada kali ini punya trip sebab aku dengan Abang Hadi. Abang Hadi ni dia pakar bab makanan. So okay, sebab apa kita nak cari halal food tu susah kat sini. Kita nak kena berjaga-jaga. So ada je dia tahu nama makanan. Aku tak pernah dengar pun dia tahu. Ni belah apa bang? Tadi abang cakap? Ini boleh lah, ni all veggies. Oh, mana Arab tadi kat sana? Mana Arab? Ha? Ni Arab. Semua section Arab lah ni. Oh. Ada hummus kat situ. Ada hummus. Okey. Ini apa bang? Ini salmon and sardine. Ini sardine smoke. Ini yang famous kat sini. Sardine smoke. Nampak chicken kering ni ikan masin. Sardine salai. Wow. Okey. So baru macam-macam guys So aku nak pergi ambil makanan dahulu. Nantilah kita buat video kita makan. Payahlah nak pegang kamera sambil nak makanan. So kita dah ada ambil yang ni roti apa tu nama dia. Lepas tu ni pancake sekali dengan coklat. Lepas tu yang ni roti kosong. Lepas tu ada sausage, ada telur. Lepas tu ada susu, ada hot latte. Okay, Abang Hadi punya memang penuh dengan sayur-sayuran. Kita saya Macau. Saya tak makan sayur. So let's go. Makan-makan. Okay, so sekarang ni kita jam menunjukkan dah 11 tepat. So sekarang kita pergi mana bang? Kita nak experience love between fairy and devil. VR experience. Gila. Kita kena pakai spek lah. Yes. Pakai spek lepas tu tengok So nak jadi anime apa? tak tengok anime. Labubu. Aduh, Labubu. Cry baby Pak kata Masya. So sekarang ni kita berjalan di tengah-tengah panas ni. Tapi cuaca dia memang sebiji macam Malaysia abang kan. Dia lebih kau rasa macam kau jalan kat Bukit Bintang tapi versi yang berangin. Abang rasa tak? Ya. Kan dia versi yang berangin. Dia rasa macam kita dekat Sebab dia dekat dengan pulau Ya, island. kan? Pulau kan? Satu benda yang aku respect dekat Macau ni, dekat kota Kotai, betul tak bang? Ya. Oh, yang ni tak respect. Yang ni laju. Okey tak, tapi dia macam black taxi tu dengan bas lah saya nampak semalam. Dia punya traffic apa nama tempat lintas jalan tak ada lampu isyarat apa tu bang? Mungkin sebab diorang ada dash cam. So kalau diorang melanggar apa-apa, Okey, so boleh kena fine kat situ lah. fine ataupun digantung ke. Okey, faham. So diorang memang akan behave lah. Sebab semalam memang betul-betul saya tengah ambil gambar yang dekat traffic light tu, dekat lintas jalan tu. Dia memang bas tu sendiri akan berhenti. Kalau dekat Malaysia kau kena tunjuk kuasa tangan. Okay guys, so kita dah sampai G-Box VR Experience. So kita maybe akan menjadi kartun-kartun. Wow. Nampak tak guys? Begitu lawa. Dan macam cerita apa? Cerita Kungfu Cina. So aku akan berpeluang menjadi apa orang panggil lah, dia ada nama tu. Sebab tak orang suka tengok tu cerita-cerita Cina macam tu kan. Nampak tak ada pokok-pokok kat sini kan. Wow. Ni tempat diorang kalau nak berjumpa dengan Tok Guru. Ni tempat jumpa Tok Guru ni. Tok Guru akan duduk sini. Lepas tu aku duduk sini. Lepas tu dia macam dia bertanya. Dia nak ambil ilmu. Macam tu. Aku rasa tak boleh rekod kat dalam tu. Aku rasa kat dalam tak ada rekod. So mampu kita buat kat luar ni je dulu. Apa-apa kita akan bagi tahu korang. Okay, apa yang best dekat sini. Let's go. Okay guys, so sekarang ni aku dah nampak satu benda yang paling best sekali kat sini. Okay, korang tengok ni. Dia ada apa? Tulis. Aku pun tak acah-acah tengah tulis. Orang kata apa? Manuskrip. Aku pun tak tahu apa. Ini bulu-bulu ni. Sap. 精彩可以说呀，你要双腿进行说话，人好细说哈，谢说呀，你好吗？我爱你. Tu yang dia cakap kat sini sekarang. Okay. So aku kena ibarat macam aku ni pahlawan Cina. Kehadapan Tok Guruku yang tercinta. Aku sedang berada di kota Kotai, Macau. Aku di sini untuk
menimba ilmu agar menjadi pemain kufu nombor satunya. Kita orang dah keluar dah tempat ni. So yang aku sampai habis. Kita main VR tadi dekat sejam abang, kita kat dalam. Kan dah dekat sejam kan kita kat dalam. So dia macam-macam. Kita kena masuk dekat macam temple lah apa semua. Kita kena ambil kuasa lah apa. Sampai last kali kena kat VR. VR tu Abang Hadi tak habis. Abang Hadi tak habis. Saya tak mampu. Aku bercakap seorang tu pergi dalam tu. Tak mampu. Apa nama kau? Shishin? Ni Ersen. Yu Yi. Dah macam minyak dah nama aku. Yu Yi. Oh, kita nak makan apa ni guys? Blossom Palace. Hai. Banyaknya. Awet-awet tarik kita orang. Wow. What is this guys? Ni dapat private aku rasa. Weh, bau salai tu. Kau dah macam dekat pedas ke pedas tinggi tu. Weh, special tu. Korang kena tengok. Private room. Wow. Okay. Okay guys. So kat sini kita akan makan itik tau. Itik salai. Betul? Itik salai. Salai api. So okay, sekarang ni kita ada macam-macam apa benda ni aku tak tahu. Peanut. Okay, peanut. I think this roasted peanut caramel kot. After this is cucumber punya. Ni adalah apa ni? Macam jeruk lah. Timun. Tapi betul-betul support bang guys private punya ni. Betul-betul dah macam ni. Aku first time guys dapat peluang macam ni. Dia macam shark tengah jumpa dengan dragon dekat kat Petaling Street tu kan. Macam ni lah diorang lepak macam ni. Ya, diorang kan lepak mamak tu. Okay. So kita tengok diorang hidang kita makanan apa. Okay. Kasih Angga. Let's go. This is originally from Makkah. Okay. Yeah. Ni apa? Puerty. Chinese di Macau. Bete, tapi ada bau wangi. Kan? Tapi dia oh. Okey, faham. Dia punya syarat dia kat sini kena makan pakai chopstick, pakai kayu. Tapi aku tak kerti makan pakai kayu ni. Okey, tapi benda ni apa nama dia? Kulit. Dia tak dapat. Makan je pun. Okey, cara makan dia ada banyak jenis cara makan. Okey, yang aku faham first kali dia ajar makan kulit itik bersama dengan gula. Macam Kelantan pula. Macam Kelantan makan canai dengan gula. So aku nak try gula kulit itik. Wih, sumpah sedap tu. Juicy habis lah. Masya Allah, sumpah sedap. Ni apa nama ni? Ni apa nama ni? Garam. Oh, garam. Tapi kita kena garam dulu. Oh, aku tak suka sangat masin, so aku letak sikit-sikit dia. Ada makan dengan gula, tapi not bad kan dia makan dengan gula kan. Benda ni sedap lah. Sedap baik.
Aku dah tak kira dah ini dish yang keberapa. Okay. Ini memang favourite Abang Adi lah. Sayur-sayuran. Aku selai 2 boleh makan. Okay. Tak sampai. Makan sayur. Dekat kampung tak makan pun ulam-ulam. Kat sini baru nak try. Okay guys. Kita tengok apa banyak makanan apa tak ingat. So kita makan je lah guys. Okay guys, so kita dah ke tentative agenda yang petang pula. Kita nak pergi main theme park ke apa. Tapi nantilah. Yang paling penting sekali aku nak tunjuk sikit bang. Kita punya slipper. Okay. Ui, kau tahu tak ni slipper apa? Yang ni slipper hotel ni bagi. Tak tahulah, maybe saya first time duduk hotel macam ni. So first time lah dia bagi selalu slipper yang nipis tu. Kalau kau jalan kat swimming pool memang kau tergolek tu. Tapi ni slipper yang orang kata memang nice gila. Dan kita boleh request size memang kan? Ya. Abang yang request size kan? Sebab dia akan bagi saiz yang male and female. Betul. Macam couple. Kita bukan couple kan. Tengok couple. So seluruh dulu kaki rabak. Dulu kaki gajah. Kaki gajah, so kena pakai yang besar. Tapi guys, vlog kali ni aku kena banyak berhati-hati untuk rekod sebab kat sini terlalu strict. Tak boleh ada langsung muka staff, muka orang-orang lain. Memang strict lah. So bahaya. Okay, bye-bye guys. Okay guys, so sekarang dah pukul 7. Kita tadi pergi mandi swimming. Macam theme park lah. Dia macam pantai buatan apa semua. Tapi cuma kita tak, saya tak boleh nak shoot banyak sangat footage kat sana. Sebabkan apa? Sebabkan sini dia punya, orang kata apa, dia punya undang-undang apa? Dia punya undang-undang dia ketat sikit, dia strict sikit. Kita tak boleh pakai hentam je, rekod apa semua. Nanti nampak dia punya rakyat ataupun orang. So privacy orang jaga. Baguslah benda tu. Cuma kita sebagai content creator ni agak berat je sebab kita nak buat content kan. So sekarang ni kita nak makan dinner dekat kedai seafood. Okay, nanti aku akan tunjuk kat korang. Ada lobster lah, apa benda ketam-ketam semua tu dekat dia punya aquarium. So macam biasa, teh ni memang ngam tu untuk nak yang nak kuyush. So banyak Mahdi pun tengah ni. So kita tunggu makanan sampai. Okay, let's go.